Perang ni pada siapa? Mengikut Freddy, perang ini namanya Colonial War. Perang jajah, perang penjajahan. Perang ni untuk jajah balik, untuk recolonize, jajah semula. Macam mana? Perangi kelompok mana satu yang nak tutup mereka sekaligus, yang ada potensi sekaligus, sampai ke akarnya, sampai tak ada lagi pihak yang berani tuntut mereka. Darurat ni, sasaran dia adalah terhadap madrasah-madrasah, kampung-kampung Melayu yang tak serah kelompok kiri, golongan ulama yang anti komunis, semua ditangkap asalkan British sebut dalam laporan tersebut mereka ini membawa ancaman pada British. Darurat yang kita belajar ni, yang kita diajar di sekolah lain, yang diajar di sekolah ni versi British. Komunis tak lawan pun British, tak angkat senjata. Kenapa saya kata macam tu? Setengah orang bila saya kata komunis tak lawan British yang istilah darurat, cepat mereka tuduh saya komunis. Saya ni lawan komunis penuh jiwa raga. Bila saya kata komunis tak angkat senjata lawan British yang angkat senjata lawan komunis, terus orang tuduh sebagai komunis. Walanu walakmu tu macam-macam dah. Dia istilah darurat. Dia bagi alasan 3 orang majikan dibunuh Sungai Siput. Buku Cimping kata, kami tak keluarkan arahan suruh bunuh majikan. Buat apa bunuh majikan? Nak lawan British pergi berang-berang balai polis. Tahu betul, kami tak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Bila saya baca rekod British yang baru keluar, British kata dia pun tak tahu. Dah ada pelajar PhD yang buat dakwaan, tengah buat tesis. Dia bentang depan saya, orang ramai, dia kata komunis inilah yang bunuh 3 orang majikan Eropah. Saya bangkit. Saya kata, mana sumber yang anda telah rujuk? Terus dia. Kerana saya tahu sumber British sebut, dia pun tak tahu. British ni sebut, masa dia terpaksa hantar laporan pada CIA, Special Branch British, dia terpaksa report pada CIA Amerika ni. Kerana dia kena buat keputusan, mesti restu Amerika. Dia lemah dah.